Di sebelah Wan Saiful, di sebelah Wahab ni, kononnya ada cerita bahawa Tan Sri Muhyiddin ni tidak akan dapat sokongan. Tapi nak masuk dalam pilihan raya, pada kita, pandangan kita, pertama tentulah ada satu cadangan daripada Bersatu untuk dibawa ke peringkat PN. Jadi Wan Saiful bagi alasan lah, jadi gunakanlah nama, kononnya kita kena jaga hati PAS lah, kita kena jaga hati kena bincang dengan PAS tu. Kita nak mencadangkan dalam platform kita. Calon pun calon daripada kita. Nanti selepas ini kita manage lah. Memanglah mungkinlah ada daripada sebelah PAS ataupun parti-parti lain akan ada komen. It's okay. Kebebasan suara, masalahnya kan. Tapi dekat mana kita selesaikan? Di dalam platform Perikatan Nasional. Dan kenapa kita buat awal? Sebab di sebelah sana, di sebelah Wan Saiful, di sebelah Wahab ni, kononnya ada cerita bahawa Tan Sri Muhyiddin ni tidak akan dapat sokongan. Dia akan ditolak oleh ketua-ketua bahagian. Okey? Kita buktikan dalam Perhimpunan Agung Tahunan. Ternyata yang dia kata sokongan yang bersama dia tu nak menamakan seorang individu lain tak ada. Tenggelam. Malah dalam dewan tu sebenarnya semua orang bangkit, termasuklah Wan Saiful dengan Wahab sekali menyokong bila kita menamakan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri.